selama ni saya baca je Al-Quran tu tanpa tajwid yang betul. Susah sebab mungkin kita tak pernah pun, tak ada pendedahan ataupun susah nak cari kelas yang kita betul-betul nak pergi, ada peluang nak pergi belajar. Jadi saya scroll terjumpa jari tajwid. Saya rasa satu teknik yang macam sesuai untuk orang yang baru nak mula nak belajar tajwid. Penuh hari ini belajar tajwid daripada ustaz, rasanya ya Allah, alhamdulillah, daripada zero baru nak belajar. Jadi dengan teknik yang jari tajwid dedahkan ni, teknik dia kita mudah faham. Kad tu sesuatu yang menarik kepada budak ataupun murid sekolah pun, walaupun kita yang dewasa, sangat menarik sebab dia tidak membosankan. Kita belajar tu dengan teknik-teknik yang betul, dengan cara penyampaian yang betul, dan kita seronok nak belajar tu. Banyak dapat alhamdulillah. Kalau ada rezeki, pergilah daftar pada jari tajwid. Untuk orang yang zero tajwid macam saya ni, dia sangat memberi manfaat pada kita lah. Teknik dia, cara mengajar, dan alhamdulillah lah, carilah peluang untuk menghadiri bengkel jari tajwid ni. Bila dah masuk dalam kelas ni, tak ada rasa kurang, sangat berbaloi. Kalau diberi peluang, saya nak masuk lagi sekali. Rebutlah peluang tu.